Sebab itu kenapa perhambaran habis Nabi, dia percaya. Dia tak percaya kenabian Nabi Muhammad, tapi dia percaya perhambaran ghaib Nabi Muhammad. Antara yang ketara, tuan-tuan sekalian, besok ketika peperangan Dajjal, semua batu-batu dan pokok-pokok ni mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadar rahman, wahai hamba Allah. Ni, belakang ni ada Yahudi penyembah syaitan, dia pergi tangkap dia. Semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Yahudi percaya benda tu. 2012 dia kempen tanam pokok Gharqad seluruh Israel. Dia kempen bagilah pokok suruh tanam. Pokok Gharqad ni dia tak besar, dia tinggi macam ni lah, jump ni, tapi dia rimbun daun dia tu. Jadi orang memang boleh menyuruk dalam tu lah. Tuan-tuan jangan tanam pokok Gharqad kat rumah, nanti Yahudi nyuruk kat rumah tuan-tuan sekalian. So, tapi dia pokok dia rimbun dia betul. Ni. Jadi tuan-tuan sekalian, balik kepada orang Yahudi ni, Nabi sebut bahawa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan malam yang berbahagia ni kita berada dalam majlis ilmu, dan tajuk pada malam ini saya diamanahkan untuk membicarakan mengenai kemusnahan belum terhenti. Jadi dia merujuk dengan mengenai isu Palestin lah. Okay? Sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya banyak terlibat dengan ke Palestin, sama ada bantuan kelawatan dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, jadi untuk perkongsian malam ni saya nak kongsikan dalam 3 bab. Okey, dalam 3 bab mengenai Palestin, kemusnahan belum terhenti, kita nak kongsikan dalam 3 bab. Okey. Bab yang pertama adalah kita nak kenal mengenai tanah-tanah yang ada disebut dalam hadis, dalam Quran ataupun dalam maksudnya tafsiran para ulama yang besar ada. Pada muslimin muslimat rahmatullah sekalian, ada 4 tanah yang besar, yang penting kita tahu pada disebut dalam hadis. Antara disebut hadis Nabi SAW ataupun Al-Quran. Antaranya adalah Mekah dan Madinah. Mekah Madinah ni dipanggil Darul Aman, negeri aman. Quran sebut dalam Quran bahawa wahadzal baladil amin, ini adalah negeri yang aman, iaitu Mekah dan juga Madinah. Ada selain daripada itu, ada yang disebut sebagai negeri berkat. Negeri berkat ni merujuk kepada Yaman dan juga Syam. Syam main dia adalah Syria sekarang. Sebab Nabi SAW pernah mendoakan 2 tanah je ni. Allahumma bari Yamanina, Allahumma bari Syamina. Allahumma bari Yamanina, Allahumma bari Syamina. 3 kali. Allahumma barik Yamanina, Yamanina, Allahumma barik Syamina. Ya Allah berkati Yaman, berkati Syam. Jadi negeri Syam dan negeri Yaman ni dipanggil Darul Barakah, negeri berkat. Syam dan juga Yaman. Kemudian ada yang disebut sebagai negeri fitan. Negeri fitan ni negeri fitnah. Negeri fitnah ni mana? Negeri fitnah ni Iraq. Tanah-tanah Iraq tu adalah negeri fitan. Fitan ni maksudnya, fitnah ni maksudnya apa? Dia fitnah ni asal maksud adalah tarikan. Jadi contoh hari ni kalau Nabi sebut dunia tu darul fitan, maknanya negeri fitnah, maksudnya dia ada tarikan. Perempuan dari fitnah dia, maknanya bukan negatif ke asal perempuannya jahat, ada fitnah kan, mana dia ada tarikan. Lelaki ni
kurang sikit menurut tarikan. Tapi perempuan ada tarikan, harta ada tarikan, anak-anak ada tarikan. Jadi maknanya, jadi Iraq ni Darul Fitan dan tarikan kalau kita lihat di sudut sejarah, dia tarikan banyak berlaku benda-benda yang bukan kerana agama, peperangan yang bukan kerana agama di Iraq. Dia bukan zaman kita saja, daripada zaman dulu lagi. Lepas tu kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim dibakar, dia di Iraq, di Ur. Di Ur. Ur tu di Iraq. Nabi Ibrahim tahun dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Okey. Kemudian banyak berlaku, pernah berlaku satu orang raja daripada Iraq namanya Nabucodonosor. Nabucodonosor dia menghanguskan kota Jerusalem pada 586 sebelum Masihi. Dia bawa semua orang-orang beriman daripada Jerusalem menjadi hamba dekat Babylon. Kalau tuan-tuan, kalau generasi-generasi yang lama kita ada pernah dengar lagu In the River of Babylon, kan? Itu sebenarnya perkataan nyanyian orang-orang Bani Israel waktu itu ketika jadi hamba di Babylon. In the Remember of Zion, maknanya ketika Zion tu merujuk pada Jerusalem. Jadi ketika jadi hamba tu, Nabi yang bersama Bani Israel waktu tu Nabi Zakaria, Nabi yang bersama Bani Israel Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel. Daniel salah seorang Nabi. Zulkifli ni Nabi dan juga Rasul. Jadi Nabi Zulkifli ni berada bersama dengan orang Bani Israel ketika zaman peperangan itulah. Kemudian satu orang bernama Cyrus the Great. Cyrus ni ikut sebahagian ulama Islam, Cyrus the Great ni lah Zulkarnain. Lebih kurang 530 sebelum Masihi itu diserang Babylon. Kalahkan Nabucodonosor. Bebaskan orang-orang yang menjadi penghambaan. Iraq ni dia berlaku peperangan-peperangan yang bukan kerana agama. Jadi Cyrus the Great. Jadi kalau sebut Zulkarnain dalam Quran, banyak siapa tokoh tu, maknanya banyak perbahasan, tapi dua yang besar sama ada the Alexander the Great ataupun Cyrus the Great. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Kalau Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Tapi antara dua-dua ni yang beriman, yang menyembah Allah adalah Cyrus the Great. Alexander the Great dia menyembah dewa semuanya. Okey. Kemudian Iraq ni juga berlaku peperangan. Banyaklah siri-siri peperangan, antara yang besar ketika Mongol melanggar Baghdad 1260 Masihi. 1260 Masihi ketika maknanya kerajaan Abbasiyah dilanggar oleh orang-orang Mongol, hancurkan. Ketika itu Baghdad ni satu kota yang cukup luar biasa hebat dia. Sampai ada satu perpustakaan besar, dia panggil Baitul Hikmah. Habis buku-buku dibakar. Sehingga Sungai Dajlah tu warnanya bercampur antara hitam dan merah. Merah tu kerana darah, hitam tu kerana dakwat para ulama tu. Banyak dibakar tu. Kemudian dalam masa banyak juga peperangan-peperangan. Kalau ikut sampai sekarang, dengan Amerika itu pun juga tidak aman-aman sampai sekarang. Dan besok dekat akhir zaman, Nabi SAW menceritakan mengenai tanah Iraq. Berlaku peperangan yang sangat besar. Kerana Sungai Furat dan Sungai Dajlah mengeluarkan emas. Berlaku peperangan, orang berebut sampai ramai yang maknanya meninggal ataupun matilah dalam peperangan itu. Sungai Furat dengan Sungai Dajlah ni dia dua sungai yang daripada sumber yang berbeza, tapi dia bertemu betul-betul dekat bandar Baghdad. Dekat Baghdad tu dalam kurang 40 km je, kemudian dia besar balik. Jadi kalau tu kota Baghdad tu sendiri satu kota yang memang banyak berlaku peperangan-peperangan. Betul dipanggil Darul Fitan, negara Fitan. Peperangan bukan kerana agama. Dan satu lagi tanah
dipanggil sebagai Darus Syuhada. Darus Syuhada ni walaupun dalam surah Isra tu Allah sebut dia sebagai tanah berkat, kan dalam surah Isra Allah sebut juga Nabi SAW bi-Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Kenapa disebut kami berkati sekelilingnya? Kerana 3 sebab. Pertama, kerana banyaknya makam para nabi dan juga rasul di situ. Banyak para makam nabi dan rasul. Yang keduanya, banyaknya makam orang soleh dan wali-wali di situ. Dia ada wali abdal dekat dalam Masjid Aqsa. Bayangkan kalau Masjid Aqsa ni lebih kurang begini, tuan-tuan sekalian. Dia ada satu ruangan dipanggil Maqam Arba'in. Maqam Arba'in ni kalau ikut Imam Masjid Aqsa, Syekh Yusuf Abdul Sunainah, dia kata itu tempat 40 wali berkumpul. Wali ni dia ada organisasi dia tau. Nak senang faham dah organisasi dia. Wali ni dia dipimpin oleh satu orang wali, dia panggil wali kutub. Bawah wali kutub tu ada 40 orang wali, namanya wali abdal. Abdal ni bahasa Arabnya adalah ganti. Kita baca tajwid kan ada mad badal. Badal tu ganti. Ganti kenapa? Meninggal seorang, diganti seorang lagi. Dia 40 orang dia. Orang dia, wali abdal. Bawah wali abdal ni dipanggil wali nujaba. Dan bawah wali nujaba barulah wali-wali yang semua-semua lah. Wali-wali yang lain. Ada orang dia tahu dia wali, ada orang dia tak tahu dia wali. Ada orang dia tahu dia tu wali, ada orang dia tak tahu dia tu wali. Okey? Dia maknanya, dan di Malaysia kita pun tuan-tuan sekalian, jangan ingat tak ada wali. Cuma kita tak kenal. Lepas tu Nabi tak bagi kita mengatur orang suka-suka senang-senang. Selagi mana tengok syariat dijaga, akidah dijaga, dia pakai compang-camping macam mana pun jangan mudah nak mengatur orang. Kita tak tahu siapa dia. Kan ada antara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wali ni di kalangan mata umum. Tuan-tuan ingat tak dulu satu orang ahli silat mata bercampur dengan sihir, iaitu David Copperfield. Dia ni ahli silat mata yang dah campur sihir dah. Hilangkan bentuk, hilangkan benda ni, menakjubkan ramai orang sampai banyak akidah orang tu rosak. Dia sampai ke Singapura, dia buat satu persembahan, kemudian dia nak masuk Malaysia. Lepas tu banyak tok-tok guru kita warning, jangan masuk. Jangan masuk. Dia cuba masuk tapi dia tak berjaya buat performance. Lepas tu cerita dia hilang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tu sekarang dia berada di mana? Hanya satu ruang kecil di Las Vegas. Buatlah persembahan kecil. Mereka sebagian saya buatlah tok-tok guru, tuan-tuan guru kita, jin dia tu kena tangkap. Wallahu alam. Tapi kenapa tiba-tiba orang yang punya nama yang besar dan punya magician ni tiba-tiba hilang kebolehan dia dalam buat satu benda kita. Itu berlaku di Malaysia tau. Jadi kita tak tahu, wallahu alam. Di kalangan kita setiap negara-negara Islam mesti ada benda-benda demikian. Jadi kita balik, allazi barakna haulahu, akan berkati sekelilingnya. Yang keduanya, banyaknya makam para wali dan orang soleh di Masjid Aqsa. Dan yang ketiganya, kenapa Allah sebut kami berkati sekelilingnya? Kerana dia menjadi bumi syahid sampai hari kiamat. Itu Baitul Maqdis. Sebab itu, apa beza Iraq, perang di Iraq dan perang di Baitul Maqdis? Perang di Baitul Maqdis, perang kerana agama. Di Iraq, dia perang kerana fitnah. Daripada dulu sampai akhir zaman nanti lebih sebut, perang dia kerana fitnah. Tapi di Baitul Maqdis, perang kerana agama. Tu kita tengoklah daripada zaman dulu lagi. Bagaimana sebelum Islam sendiri pun berlaku peperangan-peperangan kerana agama di sekitar Baitul Maqdis sampai zaman Islam. Tuan-tuan sekalian, maknanya berlaku peperangan juga kerana agama. Ketika tentera salib daripada Eropah datang, tawan Baitul Maqdis pada 1099 Masihi, dia sembelih 70,000 orang Islam tanpa sisa, tuan-tuan sekalian. Sampai diriwayatkan darah tu
atas buku lali dia. Kita ni kan, orang kan satu badan orang dewasa ni, darah dia berapa banyak tuan-tuan sekalian? Siapa doktor depan saya boleh tolong bagi jawapan? Kan? Berapa pint darah kita? Orang Asia ni kalau liter dia lebih kurang 4 liter lah, lebih kurang. Umumnya macam tu lah. 4, 5 liter, 8 pint gitu kan? Kalau dia kata 70,000 orang kali 4 liter, sampai kalikan. Berapa banyak darah yang ada di Baitul Maqdis tu. Sampai riwayat mengatakan atas buku lalinya. Waktu tu 1099 masih. Jadi kemudian berlaku peperangan demi peperangan sampai Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambil balik Baitul Maqdis 1187 Masihi. Kemudian berlaku banyak ikut peperangan. Sekarang ni dengan Yahudi. Besok akhir zaman juga berlaku peperangan besar di antara orang Islam penyembah Allah dengan orang-orang penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal Al-Masih. Dalam dunia ni, tuan-tuan Islam, ada 2 orang saja yang digelar Al-Masih. Satu Nabi Isa, yang keduanya Dajjal. Al-Masih ni apa maksud dia? Masaha ni mana? Sapu, tuan-tuan Islam. Menyentuh atau sapu. Masaha. Jadi mujizat yang diberi pada Nabi Isa AS di tangan. Nabi Isa ni dia boleh turunkan hidangan daripada langit. Dia boleh sembuhkan penyakit-penyakit yang pelik. Dia boleh hidupkan orang yang mati. Itu kelebihan Nabi Isa. Kelebihan yang sama ada pada Dajjal. Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Dajjal boleh ubat penyakit yang pelik-pelik. Dajjal boleh hidupkan orang mati. Sebab itu hanya Al-Masih Isa yang dapat membunuh Al-Masih Dajjal. Walaupun waktu itu the last commander of Islam. Disebut sebagai Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni the last commander of Islam. Waktu itu dia akan pimpin sebelum Dajjal keluar ni, kita akan dipimpin oleh the last commander of Islam, iaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi akan pimpin seluruh negara Islam, dan negara-negara bukan Islam akan tunduk kepada Islam. Ketika tu Dajjal keluar, Imam Mahdi pun tak mampu nak lawan Dajjal ni. Sampai Nabi Isa turun, berlaku peperangan, berakhir juga sekitar Baitul Maqdis. Yang ulama sebut idzal masih yaqtulul masih. Hanya Al-Masih saja yang akan dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayunya, apabila buku bertemu ruas. Sebab Dajjal waktu dia turun, dia buat banyak kerosakan, tuan-tuan sekalian. Suka dia nak buat apa lah, suka dia. Jadi ketika Nabi Isa turun, izal masih yaqtulul masih. Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Dan berlaku tu dekat Babun Lut. Dekat Baitul Maqdis ni, tak jauh daripada Baitul Maqdis, dalam 70 km tu, ada satu kampung bernama Lut. Lut. Kampung Lut ni, dia ada 2 pintu gerbang. Satu pintu bahagian barat, satu pintu bahagian timur. Jadi maknanya Nabi sebut, Dajjal tu akan dibunuh di Babun Lut, di pintu gerbang kota Lut. Orang Yahudi ni, dia percaya hadis atau silan. Kita pelik. Dia tak percaya Nabi Muhammad, tapi dia percaya hadis. Kenapa? Orang Yahudi ni, oleh kerana, ni kita nak belajar sikit cara dia berfikir, cara fikir orang Yahudi. Sebab dia kaji kita. Orang Barat kaji kita. Dan kajian orang Barat pada kita ni, ada satu grup tau, dia panggil Orientalis. Ini bukan cerita yang reka-reka. Wujud Orientalis itu saya cerita. Wujud Orientalis sejak kurun ke-11 lagi. Kaji macam mana bangsa Muslim nak kalahkan bangsa Muslim. Memang wujud betul benda tu. Saya pernah jumpa grup Orientalis ni di Rusia. Saya pernah menjadi pesyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya jumpa grup Orientalis ni. Fasih. Dia bagian Orientalis, bagian Parsi dengan Melayu tu sebelah-sebelah. Fasih cakap Melayu ni tuan-tuan sekalian. Tak pernah datang Malaysia, ke Indonesia, bahasa lain ni fasih. Jawi fasih. Baca Al-Quran fasih. Ada pernah dia datang Malaysia, kawan-kawan saya ni bawa lah. Dia orang pergi Minah Rusia ni, yang Orientalis ni. Pergilah museum, Tugu Negara tu.
Kawan kita orang Melayu ni kan Jawi kan dah tidak menjadi satu tulisan rasmi sejak berpuluh tahun. Anak-anak Melayu tak ramai yang boleh bahasa Jawi kalau dia tak pergi kafar. Tak agak-agak baca tu. Minah Rusia ni tolong bacakan bersatu bertambah mutu. Dia bacakan baik-baik Jawi yang ada sekitar apa semua tu. Kan? Okey. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ni kita nak belajar cara pemikiran dia sebab dia belajar cara pemikiran. Cara pemikiran kita. Tuan-tuan jangan ingat dia tak study nilai kita Ketika filem Mat Kilau diletakkan Netflix, yang paling banyak tengok adalah orang daripada Israel sana kau. Dia cuba belajar bahasa kita sebab kita ni antara bangsa disebut dalam hadis di akhir zaman. Okey, bangsa-bangsa timur. Yahudi ni oleh kerana banyaknya nabi diutus daripada bangsa dia, jadi nature percaya benda raib ada dekat dia. Nature percaya benda raib ada dekat dia. Sebab nabi-nabi kan ajar benda raib. Sebab itu orang Yahudi dia percaya benda raib. Orang Yahudi paling khurafat daripada mana-mana bangsa, tuan-tuan sekalian. Kita rasa macam orang Melayu ni khurafat, percaya itu, percaya ni. Orang Yahudi lagi super khurafat. Badan dia perlu tangkal tau. Tuan-tuan tengok yang berambu-rambu tu tangkal tu. Atas kepala tu tangkal. Kalau tuan-tuan nak pergi di Eropah, nak tahu kedai tu kedai Yahudi ke tak, confirm ada tangkal dekat depan kedai dia. Dia panggil Mezuzah. Confirm ada tangkal. Tuan-tuan pergi ke Jerusalem, nak tahu kedai orang Arab ke orang Yahudi, muka dia orang kita tak boleh nak beza sebab kita orang jauh kan. Tengok confirm ada tangkal kedai dia. Dia percaya benda macam tu. Waktu Ariel Sharon kan koma 5 tahun, saya tanya dia, korang punya perubatan kan bukan rendah-rendah antara yang hebat kat dunia. Kau tahu Ariel Sharon tu dah brain dead. Otak ni dah mati dah. Ikut biological consider mati dah. Apa besar kau simpan lagi? Dia kata tak. Ariel Sharon ni kena sihir orang Islam. Kan? Dia kata tak. Lepas 5 tahun dia isytihar Ariel Sharon tu mati, saya tanya, kata umat, dia kata tak boleh lah. Sihir orang Islam ni kuat lah. Tak boleh. Kita tak lawan sihir orang Islam. Saya kalau pergi Jerusalem, antara benda yang saya suka menyakat apa tuan-tuan, kalau saya pakai cincin saya kata saya kalau dah Jumaat semua dah rehat, biasa saya akan duduk nak faham cara dia bikin. Saya akan pakai cincin, saya akan cerita. Kau tahu tak, cincin aku ni malam-malam dia datang mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Jual lah guys. Mana boleh. Dia suka cerita tu. Tuan-tuan kalau Tuan-tuan Ayu jumpa Yahudi, tuan-tuan boleh cuba test apa saya cakap. Sebab itu kenapa perhambaran habis Nabi, dia percaya. Dia tak percaya kenabian Nabi Muhammad, tapi dia percaya perkhabaran ghaib Nabi Muhammad. Antara yang ketara, tuan-tuan sekalian, besok ketika peperangan Dajjal, semua batu-batu dan pokok-pokok ni mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadar rahman, wahai hamba Allah. Ni, belakang ni ada Yahudi penembah syaitan, dia pergi tangkap dia. Semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Yahudi percaya benda tu. 2012, dia kempen tanam pokok Gharqad seluruh Israel. Dia kempen bagi nak pokok suruh tanam. Pokok Gharqad ni dia tak besar. Dia tinggi macam ni lah, jump ni. Tapi dia rimbun daun dia tu. Jadi orang memang boleh menyuruk dalam tu lah. Tuan-tuan jangan tanam pokok Gharqad kat rumah. Nanti Yahudi nyuruk kat rumah tuan-tuan sekalian. So, tapi dia pokok dia rimbun macam tu. Ni. Jadi tuan-tuan sekalian, balik kepada orang Yahudi ni, Nabi sebut bahawa kutilat Dajjal bi Babil Lut. Dajjal akan dibunuh di kota Lut. Yahudi di banner satu base tentera dekat situ untuk protect tempat Dajjal nak kena bunuh. Dia percaya tuan-tuan sekalian dia tu. Okey, habis bab pertama. Bab pertama kita cerita mengenai tanah tadi kan. Kita cerita 3 bab kan. Tak tahu sempat ke tak. Kalau tak sempat 2 bab, 1 bab kita sambung tahun depan insya-Allah. Okey, jadi 1 bab ni mengenai tanah. Tanah-tanah disebut ada dia panggil Darul Barakah, Darul Aman. Darul Aman ni Mekah dan Madinah. Kemudian Darul Fitan, Darul Barakah dulu, Darul Barakah Syam dan juga Yaman. Darul Fitan Iraq.
dan Darus Syuhada adalah tanah sekitar Baitul Maqdis, atau orang sekarang kita panggil Palestin lah, sekitar Baitul Maqdis. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Yang keduanya, saya nak cerita bab iaitu bagaimana menyampaikan bantuan. Okey? Bagaimana menyampaikan bantuan. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ulama melihat hadis ini statusnya sahih. Maka ketika Nabi balik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan saya nak bagi tarikh dia biar kita dapat faham di mana kedudukan. Nabi kita Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masihi. Kalau Masihi dia kan, kita biasa dengar tahun gajah tu. Tahun gajah tu sebab waktu tu tentera Abrahah dari Yaman datang nak serang Mekah. Waktu dia panggil tahun gajah. Tapi kalau Masihi dia 570 Masihi. 40 tahun lepas itu, 610 Masihi, Nabi SAW dia menerima wahyu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama yang diturunkan mengenai ilmu. Bacalah. Lepas tu kita jangan tinggalkan budaya ilmu. Budaya ilmu ni orang Islam memang sejak dulu lagi menerajuinya. Universiti tertua di dunia milik orang Islam, Universiti Al-Azhar. 900 Masihi ada Universiti Al-Azhar. Orang putih hanya ada universiti pertama ketika peperangan salib. Universiti Oxford. Universiti Oxford tu ketika tentera salib datang ke Baitul Maqdis, dia tengok, ui, ada universiti ya. Dia bina Oxford. Kemudian lepas dia kalah tentera salib, dia bina satu lagi universiti, Universiti Cambridge. Itu teridola dengan universiti orang Islam buat. Sebab tu dia punya kaedah dengan cara endowment ataupun wakaf. Dia wakaf, kalau tuan-tuan tengok senarai, benda tu bukan rahsia dah. Tuan-tuan Google lah kejap lagi. Maknanya berapa bilion wakaf Oxford tau. Itu teridola dengan sistem orang Islam. Orang Islam ni dia memang budaya ilmu dia terajui. Sebab ayat utama yang teruskan Iqra', baca dah. Tapi tak semua benda kita boleh baca tau. Jangan membaca benda yang merosakkan kita. Sebab tu bukan Iqra', full stop. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Otak ni macam perut. Jangan bagi makan benda buruk. Sebab otak dari sudut penerimaan, maaf saya sebut. Tak senang mudah faham. Dari sudut penerimaan, dia lebih bodoh daripada perut. Perut dapat benda buruk, diusaha nak keluarkan. Muntah, cerit, berit. Otak dapat benda buruk, lekak ke bulan. Lepas tu, berhati-hati dengan apa kita nak input ke sini. Lepas tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak semua benda bagus nak bagi masuk. Kalau tak perlu masuk, jangan masukkan ke otak. Dia lama-lama akan terima tu. Gitu, okey. 610 Masihi. Nabi dapat wahyu. Okey. Pendekkan cerita Nabi Isra Mi'raj 620 Masihi. 620 Masihi. Di Nusantara kita ini waktu tu telah ada asas pembinaan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu waktu tu. Sebab tu Hamka dalam bukunya sejarah umat Islam, dia ceritakan bagaimana orang-orang Arab dah belayar ke bahagian Nusantara, dia mencari bahan-bahan. Antaranya barus. Barus ni bahan terbaik memandikan jenazah. Sampai di Barus. Gerbang pertama Islam sampai di Nusantara adalah di Barus. Baru tu Sumatera. Sumatera kita cerita ni 1500 tahun dulu, bukan Indonesia tau. Dia tanah Melayu. Melayu ni di Nusantara dua tanah. Tanah Jawa dengan tanah Melayu. Dipanggil Malay Archipelago dan Jawa Archipelago. Malay Archipelago ni Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu. Selatan Filipina, Sulawesi, itu Bugis, Kalimantan, itu semua tanah Melayu. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj tu, sahabat-sahabat dah telah sampai kembali. Maknanya mencari satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu maknanya di Barus. Baru di Sumatera, tanah Melayu lah. Okay?
Barus ataupun kapur barus dalam bahasa Arab dipanggil fansur. Tuan-tuan pernah dengar tak ulama-ulama yang dinisbahkan dengan barus? Contoh Hamzah Al-Fansuri. Pernah dengar tak nama tu? Maknanya ulama dinisbahkan dengan barus. Okey. Ketika Nabi balik daripada Baitul Maqdis 620 Masihi, Nabi cerita pasal Isra Mi'raj. Para sahabat excited nak tahu mengenai Baitul Maqdis. Nabi ceritalah Baitul Maqdis macam ni, sejarah dan sebagainya. Kan? Dan di Baitul Maqdis ada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni maksudnya masjid yang paling jauh. Jauh sebab apa? Ukurannya daripada Mekah dan Madinah tu. Dia paling jauh lah. Di sana tu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, afidna fil Baitul Maqdis. Kau ceritakan pada kami apa itu Baitul Maqdis? Apa kata Nabi SAW? Baitul Maqdis, ardul mansyar wal mahsyar. Bumi di mana mula-mula sekali dimensi hari kiamat dikoyakkan. Okey. Hidup kita ni banyak dimensi alam. Dan di sebalik mata kita ni ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam gaib yang kita tak tahu, ada alam kubur. Hari kiamat satu dimensi alam. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Nak senang faham? Ni seolah-olah bukan macam ni tau. Nak senang faham. Ketika dia tiup sangkakala, ketika tu berguguran bintang-bintang. Alam ni hancur tuan-tuan sekalian. Bermulanya dikoyakkan dimensi itu di Baitul Maqdis. Ardul mansyar wal mahsyar. Dia adalah pintu alam gaib. Waktu Nabi Isra Mi'raj tu bermula kat Baitul Maqdis. Kenapa tak tempat lain? Kenapa tak tiba-tiba kat Shah Alam? Kenapa Baitul Maqdis? Sebab dia pintu alam gaib. Dan bermula besok sangkakala kedua ni tiup, manusia dikumpulkan dimensi itu juga sekitar Baitul Maqdis. Itu alam yang lebih luas lagi. Tapi Nabi sebut ardul mansyar wal mahsyar. Ditiupkan dia. Ni nak sampai faham tau. Bukan macam ni Yang pergi potong ebib lah. Allah SWT ajar metiup macam trompet lah. Pergi alamin nak senang faham. Nak senang faham. Dikumpulkan balik manusia, diambil sulbinya. Kita besok dah akan hancur tau. Kullu man alaiha fan. Semua benda akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa juga makhluk yang ada. Malaikat pun akan mati, semua akan mati. Manusia, jin semua mati. Jadi daripada sulbi itu kita dibangkitkan balik. Tu, Jadi mana Nabi ceritakan. Kemudian Nabi kata, "Utu fasallu alaihi." Kau datanglah sana. Datang ke sana. Datang sana, solat dekat sana. Sebab solat dekat Baitul Maqdis ni tuan-tuan sekalian, kelebihan dia satu solat dalam satu hadis sama dengan 500 solat. Dia sama dengan kelebihan dengan Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi satu solat 500 solat. Masjid Haram satu solat 1000 solat. Lepas tu kalau saya pergi bawa umrah ke apa, saya suka. Okey, dibawa ke akak buat satu set solat qada lah. Ada khilaf, ada kata qada fardhu sebagainya, itu ikut dia lah. Tapi kalau saya kata buat satu set solat qada. Mana Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Beri apa nama? Masjid Haram, Masjid Aqsa. Sekali malam tu kan, buat kan sambil. Sebab satu solat sama dengan 1000 solat. Tapi itu untuk yang lepas, bukan untuk yang ke depan. Jangan balik-balik malas solat. Sebab apa? Awak satu solat 1000 solat kau. Kita baru tinggal 5 ni. Okey. Ini yang lepas-lepas. Kita tak tahu mana tahu kita tak sempurna solat muda-muda dululah. Sekarang pun tak sama. Kita tak tahu kita punya kencing, kita dah jaga sebaik mungkin, tapi istibrak kencing tu ataupun tipisan kencing tu tak jaga, Allah maafkan. Sebab tu maksudnya mana kita buat tu mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Dan dia berkata tu fasallu alfi. Mana datang semaya. Kemudian dalam hadis disebut fa inna salata fi ka'alfi salatin fi masiwa. Satu solat sama 1000 solat. Dan hadis lain 500 solat. Kemudian qalat,
Ara'aita man lam yutik ayatahammala ilaih. Macam mana kalau kita tak mampu nak datang sana? Nak datang sana tak boleh. Macam mana maka berkata Nabi SAW, kan? Falyuhdi ilahi zaitan yusraju fihi. Kan? Engkau bawa minyak. Minyak ni untuk menerangkan Masjid Aqsa. Fa inna man ahda lahu kana kaman sallafi. Siapa yang bagi bantuan ke Masjid Aqsa, macam dia solat dekat Masjid Aqsa. Nabi kata ya. Jadi tuan-tuan, dekat Masjid Aqsa tu, dekat satu bahagian bawah, dia ada satu telaga minyak zaitun. Dulu jadi orang kan bawa minyak zaitun ataupun bagi pembiayaan untuk beli minyak zaitun, maknanya dia letakkan dalam situ. Kan? Tuan-tuan ingat tak awal tahun 2000, awal tahun ujung 90-an begitu, pernah laku satu besar jugalah, Yahudi pergi korek bawah Masjid Aqsa. Kan? Orang Islam dapat tahu. Jadi perang besar sebab dia memang nak mengorek bawah Masjid Aqsa tu. Dia nak cari satu kotak bernama tabut. Tabut tu kotak besar macam ni. Kotak ni mengandungi barang-barang mujizat Nabi-Nabi terdahulu. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Baqarah, tuan-tuan akan jumpa kisah tabut tu. Kan? Maknanya kotak-kotak besar ni. Jadi dia dah gali banyak benda, belum bagi Masjid Aqsa. Jadi dia gali, tembus dekat kolam ataupun telaga yang minyak zaitun ni. Orang Islam tahu, jadi perang besar awal gitu. Jadi maknanya, kalau tak mampu, bawa minyak. Maknanya siapa yang hadiahkan minyak sana, maka dia macam sembahyang dekat sana. Okey. Jadi tuan-tuan, tajuk kita malam ni, ni baru masuk tajuk tadi baru mukadimah. Tajuk kita malam ni adalah maknanya kerosakan yang belum terhenti. Maksudnya Baitul Maqdis kita tahu tadi bahawa dia satu tanah yang memang tidak akan berhenti sebab dia tanah syahid sampai pada hari kiamat. Yang tak boleh nak ke sana, kita bantu tuan-tuan sekalian. Maknanya bantu. Bantuan kalau dulu Nabi cerita, maknanya hantar minyak lah. Kalau sekarang, bantu apa yang kita boleh untuk bantu. Okay? Untuk selanjutnya tuan-tuan sekalian, kita berhenti berehat sebentar untuk bagi laluan pada azan, insyaAllah. Tuan-tuan muslimat kena kawan sekalian ya. Okay, kita sambung pembahasan kita tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi SAW disebut, jadi kalau apabila kita memandang Baitul Maqdis, sebenarnya kita jangan pandang dengan kita tak ambil tahu. Paling kurang kena ambil tahu dulu. Kan? Dan tuan-tuan kena ingat satu benda. Besok, saya sebut tadi kan, peperangan akhir zaman antara maknanya Dajjal dan Nabi Isa, antara orang yang maknanya besar menggerakkan, kan? Maknanya di akhir zaman tu adalah bangsa-bangsa daripada timur. Kan? Dalam hadis Nabi sebut, maknanya Rayatus Sauda, panji-panji hitam daripada timur. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana tuan-tuan sekalian? Timur Madinah mana? Allahu a'lam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Wallahu a'lam. Sebab itu selepas kewafatan Nabi SAW, para sahabat berusaha mengislamkan bangsa timur. Ada dua lawan besar timur waktu itu, satu Silk Road, satu Spice Road. Silk Road ni laluan sutra, Spice Road ni laluan rempah. Silk Road ni bermula daripada Xi'an. And Xi'an ni dulu ibu kota China sebelum Beijing. Beijing baru lagi. Xi'an pergi melalui Afghanistan, pergi Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Sebab dia ada dua kerajaan besar waktu zaman Nabi, Rom Parsi. Tapi laluan timur tu dua. Satu Silk Road, satu Spice Road. Spice Road ni bermula daripada kalau sekarang Guangzhou, China, melalui maknanya Selat Sunda. Selat Sunda ni kita dah. Selat Melaka ni semua. Kan? Pergi ke Goa, India. Daripada Goa pecah pada dua. Maknanya apa nama Rom dan juga Parsi. Tuan-tuan mungkin kan? Dua laluan ini berjaya diislamkan. Kan? Spice Road berjaya diislamkan. Silk Road berjaya diislamkan. Jadi kita orang Melayu kita ni berada dalam laluan Silk Road. Laluan Spice Road. Laluan rempah. Sama juga orang Yahudi, orang Nasrani dia percaya hadis.
Dia cuba kafirkan balik Silk Road dan Spice Road. Kalau kita fokus pada Spice Road, tuan-tuan sekalian, macam mana Portugis datang ke Melaka 1511, anak-anak kita terkadang 3 pun belajar. Sebab apa dia datang tu? Sebabnya 3 kan? 3G. Gold, Glory dan Gospel. Pertama, gold, emas. Kita ni memang terkenal dengan emas. Maknanya yang mula-mula menulis mengenai tanah Melayu ni banyak emas, menanjung tanah Melayu tau, adalah Ptolemy. Ptolemy ni orang Greek dalam karya Rom. Dipanggil kita Aurora Kersani. Kita ni menanjung emas. Negeri lain tak ada emas ke? Negeri lain ada emas. Tapi emas paling pure daripada kawasan kita, tuan-tuan sekalian. Negeri lain purity dia tak tinggi. 50% sampai 75% saja. Bahkan kalau beli emas dekat Europe tak pakai 916. Ni kakak-kakak tahulah istilah 916 apa. Dia semua 750 ke bawah. Jadi kalau dia dapat emas daripada tempat lain, dia kena maknanya kena ubah untuk jadikan gold kalau 1% ke atau 99 dia emas. Dekat tanah kita purity dia tinggi. Betul, tanah kita nama emas memang tinggi. Betul, kita digelar Aurora Kersani. Ptolemy. Jadi dia datang nak ambil gold. Tuan-tuan, saya ada buku kurun ke-18. Catatan British yang dinukil daripada Portugis. Ketika Melaka tumbang, atau silang 25,000 rumah orang Melayu dibakar. Dia ambil precious metal dan precious stone, mas-mas daripada Melaka, tuan-tuan sekalian. Dan Sultan kita bukan duduk berkipas. Sultan kita badly wounded, cedera parah. Sultan kita duduk berperang, tuan, dan nak syahid sebenarnya. Sultan Melaka tu. Sebab kita Islam kan. Badly wounded. Tuan-tuan boleh tengok TikTok saya pernah bahas, ada buku dia mengenai kisah. Batu-batu daripada masjid, daripada apa, itu dibuat Eva Mosa tu. Eva Mosa tu dibuat di tapak Masjid Agung Melaka. Atau kalau pergi Eva Mosa, sedekah Fatihah. Berapa ribu orang syahid mempertahankan tanah kita waktu tu. Dia maknanya lepas tu kita datang 3G, Gold, Glory dan Gospel. Dia nak kasirkan balik anak-anak timur ni. Sebab hadis Nabi sebut antara yang menyemarakkan kebangkitan Isa akhir zaman adalah anak-anak timur. Lepas tu sahabat Islam ke anak-anak timur. Dia nak kafirkan balik anak-anak timur. Tapi kenapa anak-anak timur tak kafir, tuan-tuan? Alhamdulillah, kita terima kasih sangat tok-tok guru kita, pejuang-pejuang kita. Tuan-tuan, jangan lupa dalam doa sedekahkan Fatihah, tok-tok guru, pejuang-pejuang kita. Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela, kalau apa nama Sultan Hasanuddin daripada Goa, Diponegoro, itu juga Sultan Iskandar Muda. Itu semua sultan-sultan tanah Melayu dan tanah Jawa yang mentang Portugis yang nak kafirkan maknanya anak-anak timur ni. Dan yang maknanya Gospel. Jadi tuan-tuan sekalian, dia memang nak kafirkan anak-anak belah timur ni. Itu kena tahu. Jadi sebab itu maksudnya kita kena faham bahawa apa yang berlaku di Palestin, kita kena ambil cakna lah, kena ambil tahu. Balik kurang, kata Nabi, doakan, kalau boleh hantar bantuan hantar. Tapi saya suka satu hadis yang Nabi ajar kepada kita, ista'inu bil kitman. Kalau nak aturkan bantuan, bil kitman. Jangan bising-bising, jangan sibuk-sibuk. Kalau war-war kan confirm tak sampai. Baru ni satu kapal bantuan kena sekat. Maksudnya sebab apa? Saya tak tahulah maknanya mewar-warkan sangat kan, sampai Yahudi tak perlu hantar spy. Sebab dia dah tahu bila kapal tu akan melintas, tidur aman-aman, kunci jam je 3:30 pagi ni dia akan melintas ni. Nyet bangun, okey, itu kita tahan kapal tu. Tak payah hantar spy bila kapal tu nak berlalu tuan-tuan sekalian. Alaikum bil kitman, katakan ni seorang serang. Hantar bantuan, okey, pelan-pelan, maksudnya sampai, dan insyaAllah ada
bantuan yang sampai tu kan, baling doakan. Okey, saya rasa 2 bab dah sempat tak sempat sambung lah di kelas akan datang mengenai pasal Palestin ni. Okey. Jadi maknanya mudah-mudahan sebagai kesimpulan dia, kita cerita 2 bab pada malam ini mengenai kesengsaraan yang belum terhenti kan. Iaitu pertama, kita kenal dulu tanah-tanah yang disebut oleh para ulama kita daripada hadis Nabi atau daripada Al-Quran. Yang keduanya, apa cara kita memandang Palestin dan siapa diri kita sebagai anak-anak di Nusantara ni, tuan-tuan. Siapa kita ni? Kita ni disebut hadis Nabi SAW, dan kita kena maknanya tahu dan sedar benda tu kan. Kuatkan iman, kuatkan ilmu, banyakkan baca kan. Maknanya balik pada jati diri kan. Maksudnya kita kan. So jadi bila kita ada jati diri, terutama agama tu sebagai jati diri, maksudnya kita takkan lupa kita punya daripada mana kita. Sebab kita kena tahu daripada mana kita, kenapa, siapa kita, yang orientalis, sali dan kaji mana kita. Kemudian ditipu sejarah biar kita ni lemah semangat kan. Ini kita balik pada sejarah, teruskan belajar, teruskan duduk majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi foto ni maknanya terbuka kefahaman yang bagus insya-Allah. Sekian aku qouli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum wa risa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, bantulah segala urusan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu. Ya Allah, jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan. Ya Allah, sudahi hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.